Gen Alpha ni dari dalam perut lagi dia main social media. Bila mereka ada akaun ni, macam-macam perkara boleh berlaku. Bila mereka tak tahu mereka berhubung dengan siapa tanpa pengetahuan ibu bapa ataupun penjaga, jadi mereka terdedah kepada pemangsa-pemangsa kat luar sana. Doktor ada dengar tentang isu plan kerajaan dan polisi kerajaan untuk mengehadkan penggunaan media sosial pada kanak-kanak umur 16 tahun. Oh ya, itu adalah satu topik yang hangat diperdebatkan, bukan hanya di Malaysia tapi juga di banyak negara-negara lah. Sebab kita tahu social media ni ada kebaikan dan ada keburukan dia. Tetapi kita nampak pada awalnya akan mendapat tentangan hebat. Tapi dia akan sesuai lah dengan kehidupan kita. Sebab Gen Alpha ni dari dalam perut lagi dia main social media. Sebab mak dia akan tengok phone. Keluar-keluar tu dah dia boleh scroll TikTok, dia boleh scroll screen, dia memang dah boleh. Saya dah tengok sendiri. Belum boleh berjalan masih merangkak. Dia dah boleh scroll dah kat screen kan. Jadi tak mengherankan. Tapi macam Naufal cakap tadi, saya rasa fair. Saya fair sebab bila mereka ada akaun ni, macam-macam perkara boleh berlaku. Macam-macam masalah sekarang ni. Bila dia tak nak lah kes-kes macam kes Epstein tu. Kan itu kadang-kadang bawa umur tu lah antara risiko-risiko. Betul. Bila mereka tak tahu mereka berhubung dengan siapa tanpa pengetahuan ibu bapa ataupun penjaga, jadi mereka terdedah kepada, saya kata, pemangsa-pemangsa kat luar sana kan. Jadi kadang-kadang zaman AI ni saya kalau tengok Financial Faiz sendiri pun di AI kan. Kan apatah lagi dengan ayat biasa. Kan